أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini dapat kita teruskan pengajian kita insya-Allah. Maka sebelum kita mula pada muka surat yang terakhir pada minggu lepas, sama-sama kita buka surah-surah lazim. Kita buat latihan bacaan pada surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat, muka surat 599. Surah Al-Adiyat Dhabha. Jadi aturannya saya akan baca dulu setiap ayat dan semua peserta boleh ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا
Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور. وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Okey, kita memilih surah Al-Adiyat sini atas sebab beberapa huruf telah dipelajari akan makhrajnya dan beberapa perkara berkaitan sifatul huruf kita pun sudah belajar secara ringkas ya. Jadi pada ayat yang pertama ambil perhatian pada sebutan ain wal adiyati. Cuba. Wal a. Pergi pada tengah kerongkong wal adiyati dhabha. Kita boleh ini peserta lelaki dulu. Wal adiyati dhabha. Ha. Lagi sekali ayat 1 1 2 mula. Bagus, peserta wanita 1 2 mula. Okey, baik. Pada ayat 1 itu perhatian pada ain dan pada huruf dad. Kita dah belajar dab sebut. Kalau sugra nanti akan datang dab ha. Bunyi ha mesti ada bunyi bahasa yang kita gunakan bunyi pedas itulah ataupun sifat nafas mengalir al-hams. Baik. Ayat yang kedua fa. Fal mesti ada macam tekanan sedikit pada makhrajnya, tengah bibir bawah kena dua gigi atas macam kita tiup secara sederhana. Contoh fal muriyati qadha. 1 2 mula.
Baik, huruf ha perkemaskan lagi. Qad ha. Baik, ayat 3 suka saya nak kita dah belajar, kita nak membezakan huruf ghain dan huruf ra. Satu makhraj di kerongkong, satu makhraj di lidah. Jadi kena ada elemen angkat hujung lidah pada langit-langit keras bahagian depan pada huruf arra. Berbeza dengan gha, ghain pada kerongkong. Tidak ada anjakan lidah. Maka kalau kita baca fal mughiri di sini. Fal mughi arra, hujung lidah kena anjak. Arra. Fal mughira. Coba. Bezakan ya antara makhraj kerongkong dan makhraj di lidah. Fal mughirati subha. Coba. Ada setengah pembaca dia sama je. Fal mughira. Itu silap. Kena bezakan. Satu rasa di kerongkong, ghain, satu rasa di hujung lidah. Fal mughirati subha. Coba. Pada pertemuan yang minggu lepas kita dah bincang sedikit. Ra ini ada satu jilid membincangkan tentang tafkhim, tarkib dan jawazul wajhain. Ini dua wajah, boleh tebal boleh nipis. Jadi dekat sini fa'atha, tha itu nipis. Hujung lidah dikeluarkan sedikit, tapi ra tebal. Kerana tha berbaris atas. Fa'athar. Semua? Dia agak macam fa'athar. Beza dengan kalau kita baca biasa fa'athar. Thar. Itu pun sah juga dari sudut makna, tapi dari sudut kaedah kurang tepat. Sudut tajwid sebab dia tafkhim. Fa'atharna bihi naq'an. 1, 2, mula. Ingat dia bukan tha yang tebal, ra. Sar salah, tha nipis, ra tebal. Thar sebut. Kita tukar huruf lain. Fa, thar, ma, mar. Gitu. Fa'atharna bihi naq'a. 1, 2, mula. Kemudian perhatikan bunyi qalqalah sughra pada huruf ta. Fa wasatana. Sebut. Ya, tidak perlu satak. Tidak perlu putuskan suara. Sebut satana. Fa wasatana bihi jam'a. Ja. Tinggal lidah kan, ingat pada pertemuan yang lalu. Jam'a. 1, 2, mula. Kemudian pada ayat yang ke-6 kita fokus sedikit saja pada huruf lam, kaf dengan ra, sebutan ra. Innal insana li rabbihi. Rab, okey, tidak ada masalah, tapi kita galakkan sebut ra. Li rabbihi lakanud. Jangan laqa ka. Lakanud. 1, 2, mula. Baik, ayat yang ke-7 fokus kepada huruf za. Sekejap lagi kita akan belajar. Keluarkan sedikit hujung lidah, letak 2 gigi atas. Za. Bunyi dia pelak sikit. Za. Wa, sebut wa. Wa tidak dimuncungkan, didatarkan. Wa. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Coba. Bagus. Ayat yang ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Fokus pada shin dan ha. Ha dan shin. 1, 2, mula. Apa yang menjadi boleh kita bahaskan? Wa innahu itu ha al-marbutah. Ha hi hu. Tapi pada perkataan seterusnya di ha, di hubbi. Ada bunyi sedikit macam nafas mengalir tu. Di hubbi.
Yang satu pun baris depan juga, dhammah juga. Wa innahu lihubbi. Cuba kita baca wa innahu lihubbi. Bezakan ha yang bulat tu dengan ha al-maftuhah, ha yang terbuka. 1 2 mula. Mesti ada tekanan sikit di tengah kerongkong. Wa innahu lihub, bunyi tu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. 1 2 mula. Okey, kaedah waqaf pada akhir perkataan. Jangan perhatikan huruf akhir dulu. 4 harakat kita pilih untuk syadid, D-I-I-I-I, dal ya saja. La syadid, dia baca la syadid. Hanya di akhir selepas 4 second ataupun lebih kurang 4 harakat, baru kita tekan makhraj dal. Cuba wa innahu sampai la syadid. 1 2 mula. Ha gitu. Afal, biasakan sebut a. Tidak terlalu membuka mulut. Tambah a. Bagus. Afala ya'lam. Turun ke tengah kerongkong. Ya'lamu. 1 2 mula. Ya'lamu. Sederhana lagi. Ya'lamu. Tidak ada perubahan pada bahagian atas mulut. Ya'lamu. Bagus. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. 1 2 mula. Tengok kaedah menyebut kubur tu, ba waw sama macam la syadid tadi. Kita tak fokus pada ra. Ra tu abai dulu. Kita dalam masa 4 harakat tu, kita baca dengan nipis kerana ba bertemu waw dalam keadaan muncung saja. Contoh, fil kubur. Last kali baru angkat hujung lidah. Fil kubur. Boleh faham? Ra sahaja yang tebal, ba waw itu ni nipis. Kadang-kadang kita baca kubur dah awal-awal dah tebal kerana melihat kepada sifat ra. Cuba buat. Afala 1 2 mula. Last kali baru angkat hujung lidah. Kubur. Kubur. 1 2 mula. Afala, fa jaga, anginkan. Afala fa fi fu. 1 2 mula. Bagus. Kemudian ayat yang ke-10, wa husila ma fis sudur. Nampak diu saja. Dur. Last kali baru angkat ra. 1 2 mula. Wa husila ma. Bagus. Huruf sad bagi sedikit masa. Contoh, wa husila ma fis sudur. 1 2 mula. Masya Allah. Terus yang terakhir, ada hukum di situ mim bertemu ba, ya, ikhfa syafawi. Ada khilaf ya, ada ulama baca dengan furjah, renggang bibir sedikit, dengung tetap 2 harakat. Ada yang baca dengan itbaq, yang ini dengan merapatkan 2 bibir, menutup 2 bibir dan didengungkan. Maka saya mengajak semua pada hari ini untuk baca wajah yang itbaq dengan merapatkan bibir, menutup bibir ya. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. 1 2 mula. Apakah perbezaan di antara la khabir dengan sudur dengan kubur? Apa beza dia? Beza dari sudut, maksudnya fokus kepada ra.
Huruf ra ada masa dia boleh tebal, ada masa dia boleh nipis. Sebagai contoh, kubur, tebal. Sudur, kerana dal baris depan. Tapi berbeza dengan khabil, senyum, khabil, khabil. Tak boleh baca gini, khabir, salah. Kalau sudur boleh. Kalau di ra ini kerana huruf sebelumnya adalah huruf ya, maka dinipiskan. Jadi bacanya begini. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. 1, 2, mula. Wallahu a'lam. Ini sedikit latihan. Mudah-mudahan apa setiap huruf yang kita pelajari pada beberapa minggu yang lepas dapat kita praktiskan. InsyaAllah. Okey, kita teruskan pada muka surat yang ke-14 ya. Betul? Muka surat yang ke-14. Baik, pada minggu yang lepas kita telah belajar pada muka surat 13 dan hari ini kita masuk kepada muka surat yang ke-14. Pada muka surat yang ke-14 ini masih lagi dalam makhraj huruf makhraj al-lisan, makhraj lidah ataupun bahagian lidah. Namun ini hujung lidah ya. Ketiga-tiga huruf ini kedudukannya pada hujung lidah. Kita lihat pada poin yang ke-12 dulu. Makhraj ke-12 adalah hujung lidah diangkat menekan pada pangkal gigi seri atas. Hujung lidah kita boleh sentuh. Saya ulang lagi, mana nak kesan hujung lidah kita boleh sentuh. Senang, mudah. Hujung lidah itu yang menekan pada, diangkat menekan pada pangkal gigi seri atas. Dua gigi atas ni keluar daripadanya huruf ta, dal dan ta. Sebut ta, dal dan ta. Jadi cara untuk kita mengesan akan makhraj dia, kita kena matikan huruf tu. Sekarang dengan arahan saya, saya faham semua yang hadir ni kebanyakannya sudah ada pengalaman baca Quran dengan baik. Cuma jangan untuk latihan ini tidak perlu dizahirkan sifat hams dia. Kita letak sabdu, tengok at ta, sebut. Baik. Sekarang kita pergi kepada ketika kita sebut at. Cuba sebut at. Okay, tahan lidah semua peserta. At. Yang kita lekat, yang lidah kita lekap tu, itulah makhraj ta. Tiap-tiap kali nak lafaz huruf ta dalam keadaan baris atas berbawah ke depan, lidah kena kat situ dulu. Ta, ti, tu, baru lepas bunyi dia. Ta, ti, tu. Cuba sebut. Ya, walaupun kita tak sebut dengan kedudukan makhraj dengan tepat, kita baca ta, ti, tu pun boleh kerana tidak merubah makna. Tetapi akan ada sedikit kesan ketika kita mematikan huruf ta besok. Nak waqaf ta tu, dia ada kena lekat pada makhraj tadi, lekat pada belakang gusi gigi seri atas ya. Baik. Sekarang kita cuba at-ta. Yang kedua, jangan ditebalkan huruf ta, jangan biasa baca siratal ladzina an'amta ta. Kita kecilkan sikit range bukaan mulut. Siratal ladzina an'amta ta, ta, menekan belakang gigi atas, ta, sebut ta. Bagus, siratal ladzi, cuba. Bagus. Sebut ta. Satu Quran kita baca macam tu. Bukan suratul Fatihah saja. Ta, ta. Biasakan. Jangan sebut ta, ta. Itu terlalu tebal. Dia ta. Ta. Bagus. Kerana antara ta, ta, dal dan ta, ta yang paling lemah sifatnya. Sebab tu kalau kita tengok sahabat-sahabat kita yang apa ataupun masyayikh yang berbahasa Arab, sangat-sangat lembut ta. Kaifa anta, ta, ta. Tidak terlalu kuat macam kita kaifa anta, ta tak boleh kuat sangat, ada ta. Jadi baca Quran cuba ke arah itu sedikit. Namun kalau tak boleh bunyi ta juga keluar, tak ada masalah kerana tidak merubah makna, tak ada masalah. Okey, baik. Kemudian dal, huruf dal ni dia pelat sikit. Kalau nak tahu dal Melayu dengan dal Arab, dua-dua boleh kita anggap sebagai sah lah. Sah ni ini betul lah. Kalau kita sebut, contohnya perkataan yang biasa kita sebut, na'budu.
Kalau kita sebut na'budu pun boleh. Itu dal Melayu, du ataupun di lah, alfabet di, da, di, du. Tapi kalau dal Arab, dia hujung lidah menekan belakang gusi tadi. Belakang gigi atas tu. Jadi bunyinya macam ni. Da, di, du. Dia ada pelat sikit. Yang itu dal Arab lah kita panggil. Dal Melayu, da, di, du. Kan? Kalau dal Arab, dia pelat sikit. Da, di, du. Sebut. Ambil yang Arab lah. Kalau baca bunyi Melayu tu salah ke? Tak salah. Sah juga insya-Allah kerana tak merubah makna. Tapi kalau boleh, apa yang saya nak tekankan adalah bila kita waqaf, kita tahu nak letak hujung lidah kat mana. Ahad, ahad. Hujung lidah belakang gigi atas. Ahad. Sebut. Jadi kita cuba dulu. Sebut da, di, du. Kalau saya convert kepada bahasa Melayu, dalam perkataan dalam bahasa Melayu, contoh kepada, daripada, gitulah. Dal Arab, kepada, daripada. Kalau kita kepada kan, kepada boleh, kepada, daripada. Na'budu, sebut. Du. Kalau na'budu itu budu Kelantan lah. Na'budu. Jadi na'budu, du, da. Cuba buat na'budu. Ahad. Kuatkan hujung lidah menekan belakang gigi atas. Ahad. Bagus, itu cara sebut dal. Syuhada. Kalau kawan kita nama syuhada, da itu dal Melayu. Kalau dal Arab macam mana? Masya Allah, lulus. Syuhada. Itulah syuhada, ya. Da. Baik. Alright. Badru, da. Semuanya digunakan dengan menekan tadi, ada sedikit pelat pada huruf dal. Tapi ingat, jangan berlebihan pada tekanannya kerana dia menyukarkan pembaca lah. Yang penting kita letak hujung lidah, belakang gigi atas, keluar sedikit pada bunyi pelat tu. Da. Ya? Baik. Contoh lain, kita pergi pada huruf dal dan ta. Kita fokus dulu. Huruf ta, kita ulang balik sedikit. Huruf ta, ketika sukun, ada al-hams. Itu semua saya ingat sudah fasih lah. Sebagai contoh surah, kita baca tabbat yada tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat. Gitu. Ada bunyi. Itu adalah sifat al-hams pada ta. Jumhur dan semua ulama qurra sepakat memang tak ada khilaf. Memang kena bunyi juga. Ya? Contoh tabbat, sebut tabbat, ada bunyi tu. Hujung lidah menekan belakang gigi atas. Daripada belakang gigi atas tu adalah saluran bunyi nafas ataupun angin yang tu. At, sebut. It, ut. Kesilapan bila bunyinya macam sin. At, it, ut, itu salah. Dia hanya singkat, bunyi yang singkat. Contoh, at. Lepas terus, at. Coba. At. Tabbat. Jangan press dia. Tabbat. Salah. Ingat ya. Tabbat. Sebut. Ya. Tabbat yada. Da. Tabbat yada. Abi lahabin wa tab. Yang itu yang kita bincang. Ada sabdu di akhir perkataan itu. Qalqalah akbar. Itu kita belajar nanti. Sekarang fokus pada ta. Ingat yang pertama, rules dia ketika mutaharrik tidak buka terlalu besar mulut kita. Sederhanakan. Ta. Sebut ta. Menekan belakang gigi atas. Sebut ta. Ti. Tu. Baik. Kemudian huruf ketika sukun ada bunyi angin yang mengalir. Nafas yang mengalir. At. Cuba sebut at. It. Ut. Kena ingat, jangan dilajak bunyi tu. At. Salah. Dia singkat. At. Cuba buat. At. It. Ut. Ya, wallahu a'lam. Kemudian huruf dal, kita dah belajar tadi. Dal Melayu, dal Arab, dua-dua boleh pakai. Tapi lebih tepat kita baca da. Sebut da. Di. Du. Ketika sukun, ada qal. Qalqalah lah. Semua insyaAllah kita tahu. Ahad. Ad. Id. Ud. Tekanan yang kuat pada makhraj, pada belakang gigi atas. Okey, baik.
Huruf yang terakhir pada makhraj ini, ya, pada laqab inilah, ya, pada bahagian ini ialah huruf ta. Daripada ketiga-tiga huruf ini, ta yang paling kuat, maka tidak bolehlah kita membaca ta dekat dengan bunyi ta. Contohnya sirata. Siratal ladzi, salahlah. Kerana kita kena faham akan sifat huruf ta ini, pangkal lidah meninggi ataupun terangkat. Okey, hujung lidah menekan pada belakang gigi atas. Dia macam inilah, ini gigi atas, hujung lidah kat sini, tengah ni pun tinggi juga, belakang pun tinggi, maka mustahil bunyi dia ta, mesti to. Sebut to, to. Ya, jadi tak boleh, kita tak boleh ambil mudah dengan sebut sirata, ta, semua. To. Kalau kita matikan dia, lidah tu akan melengkung merapati langit-langit atas. Cuba sebut up-to. Begitu. Ya, up-to. Jadi kenapa kita kena belajar dengan sabdu supaya kita tahu kat mana kedudukan dia ketika dimatikan. Cuba sebut up. Gitulah ketika lafaz. To, 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 up-to. To, sebut to. Bagus. Jadi jangan biasakan baca. Saya sedikit pengalaman saya dalam mengajar ataupun saya belajar, ada setengah pembaca dia meringankan ta ni. Ta, bukan ta. To, ya. Baik. Alright. Jadi kita bezakan dal dan ta dengan ta. Apa beza dia? Dal dengan ta huruf yang kuat. Bila huruf kuat, nafas tidak terlepas. Tak boleh terlepas nafas sebab hurufnya lemah. Contoh ad. Kalau ta tidak. Ad, dal, ad. Kalau ta, at-ta. Tak boleh baca sirat, ta. Ada slang angin tu salah. Kerana dia bukan huruf yang lemah sampai nafas boleh mengalir. Dia jahar, ya, nafas tertahan. Ta, sebut. Da. Solid bunyi dia. Ta. Da. Ta. Ta ada soft sikit. Ta, at, it, ut. Bagus. Kemudian ta, dal, ad, id, ud. Hujung lidah mesti tekan belakang gigi atas. Biasakan. Ad, id, ud. Ta pun sama. At. Ketika lepas kolah-kolah tu, ni masih lagi memulat. At. It. Ut. Itu dia. Wallahu a'lam, ya. Baik, kita terus kepada nama dia. Gelaran kepada ketiga-tiga huruf ini adalah nit'iyah. Ya, nit'iyah atau keluarnya daripada langit-langit keras, bahagian gusi gigi gunting atas dengan tekanan hujung lidah padanya. Okey, baik. Boleh faham kan? Mudah, ta, dal, ta. Ya, baik. Sekarang yang poin yang ke-13, iaitu pada makhraj yang ke-13, hujung lidah menekan pada belakang gigi gunting bawah. Ini kena faham. Ta, dal, ta, hujung lidah ke atas, belakang gigi atas. Atas ni. Atas. Huruf sin, zai, sad, tiga-tiganya hujung lidah menekan gigi bawah pula. Yang dua ni, gusi tu. Gusi bawah. Bukan secara berlebihan, secara ringan lah. Cuba sebut asa. Kita tanpa kita sedari, semua kita ni dah boleh sebut sa sebab ada dalam bahasa Melayu. Cuba sebut bas. Dia tu, bassa. Bas biasa, bas sekolah, bas awam kan. Bassa. Bassa. Sebenarnya hujung lidah menekan pada gusi bawah. Cuma ada sedikit perkara yang kita kena ambil perhatian, iaitu sifat pada huruf ini. Sebagai contoh, huruf sin. Dia ada as-safir, sebut. As-safir, sebut. Sama-sama as-safir. Apa itu as-safir? Ialah desiran ataupun siulan. Bila kita sebut, contoh, saya sebut nama saya, ya. Nama saya. Dia ada sikit. Ya, sebelum lafaz baris atas tu ada tekanan sedikit, masa yang sedikit untuk sa, si, su. Sayaquluna sa. Ya, begitu, ya.
Okey, cuba kita buat sa. Sebelum sebut sa jangan buat gini. Sa itu tak ada tekanan. Dia kena ada tekanan tu. Sa bunyi tu dulu. Yang sederhana lah. Sa sebut si su Rasulullah. Cuba su, dia ada tekanan tu. Rasulullah. Sayaquluna. Sebut sa. Bagus. Nanti kita akan buat latihan insya-Allah. Sa. Okey, sekarang kita pergi kepada huruf zai. Apa persamaan dia? Zai ini ejanya zai alif ya, zai. Ada ya kat ujung. Itu beza dia zai. Kalau sebut nama dia zai. Baik. Kemudian huruf zai, hujung lidah tempat yang sama, cuma tukar z saja. Zazizu. Sebut. Apa beza sin dengan zai? Bezanya bunyi je lah. S dengan Z. Tetapi sifatnya sama. Sifat apa? As-safir. Sebut. As-safir. Ada deseran. Jadi kalau baca Quran tak ada bunyi deseran. Deseran kena sederhana. Contoh. Macam bunyi selalu kita tengok kalau kita tengok dalam macam mana orang tulis Z. Bunyinya begini, ya. Zazizu. Dia ada starting point tu ada macam tekanan Z. Zazizu. Sekarang perhatikan surah ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilati. Ya, dah boleh dengar bunyi tu? Zulzilati. Gitu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka setiap huruf zai ada tekanan lembut, jangan berlebihan, kalau tak jadi susah. Cukup sekadar zazizu. Sebut. Saya nak semua peserta boleh sebut dengan safir. Sa, si, su. Sebut. Lepas ni jangan ringankan sangat. Sin, guna kaedah ni. Menekan pada gigi gunting bawah gusi tu. Sa, si, su. Sebut. Sekarang kita matikan. As. Mesti ada suara nafas mengalir. As. Bagus. Jadi kita kemudian huruf zai pula. Zazizu. Sebut. Ada tekanan kan, kita sendiri dapat rasa. Ingat ya, sederhanakan, jangan berlebihan. Sederhana mesti ada. Zazizu. Sebut. Aziz. Kita wakaf tu dia z. Ada sikit. Lebih kurang 2 Z lah. Aziz. Cuba. Ataupun az. Iz. Uz. Dia tak terhenti az. Iz. Uz tidak. Az. Iz. Uz. Itu adalah as. Sebut sama-sama as-safir. Sebut. Deseran ataupun siulan pada 2 huruf ini. Sekarang kita pergi kepada huruf, antara huruf yang agak sukar disebut, tapi insya-Allah boleh kita sebut. Yang ni huruf sad. Sebut. Ada ulama sebut gelaran dia dengan nama penuh, sad. Kalau nama pendek pun boleh, sad pun okey. Itu untuk mengenal huruf lah. Sad pun boleh. Cuma bila baca Quran ada satu surah kan, sad, kena ada qalqalah. Sad. Itu masa tu kita sebut nama penuh dia dengan qalqalah lah. Baik. Sekarang kita lihat huruf sad macam mana nak sebut dan apa perkara yang selalu orang buat silap. Khususnya dalam suratul Fatihah, huruf sad jangan dimuncungkan. Ihdinas. Dia muncung bibir. Dia tak perlu. Kerana sekarang kita akan belajar apa beza huruf sad dan huruf zai dan sin. Zai sin dia merendah lidah. Istifalun kita panggil. Al-istifal. Zazizu. Sebut. Sa, si, su. Tapi huruf sad, pangkal lidah meninggi, tengah lidah meninggi, hujung lidah menekan pada tempat tadi. Tempat yang sama. Bunyinya begini. Sa,
si, su. Tanpa muncung kecuali bagi depan lah. Sa, si, su. Nampak? Cuba buat. Sa. 1, 2, mula. Oh, ya, okey, baik. Kita bagi laluan sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah. Tadi kita minta beberapa minit untuk penutup. Kemudian huruf sad tadi sambungannya, jangan kita baca dengan seolah-olah ada gumpalan dalam mulut. Of, itu hujung lidah naik ke atas, dia kena pacak ke bawah untuk rilis suara nafas tadi. Tahu dia dia block. Dia mesti ada suara yang terlepas tu. Cuba buat. Bagus. Us. Okey. Sebut si tanpa muncung bibir. Su. Ihdinas. Bentuk mulut saya tengok. Ihdinas tanpa muncung. Ihdinas sirat. Coba. Kalau yang silapnya sedikit dimunculkan. Ihdinas. Itu okey dari sudut makna tak berubah, tapi kaedah tu kurang tepat. Wallahu a'lam. Sebut sama-sama, jaga sofir ketiga-tiganya. Ketiga ada sofir. Sa, si, su. Sebut. Sa, si, su. Za, zi, zu. As-sa. As-si. As-su.
azza, azzi, azzu, as-sa, as-si, as-su. Wallahu a'lam, barakallahu fiik. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang selepas Ramadan ya. Ya, nanti kita sambung lagi. Untuk pengetahuan semua, makhraj huruf akan habis pada pertemuan nanti. Ada tinggal beberapa huruf saja, 1 poin, 2 poin saja. InsyaAllah kita habiskan pada pertemuan seterusnya. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan doa suratul As dan tasbih kifarah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله.